Indoor ke outdoor Macam mana nak pilih? Ni outdoor dia cantik sikit lighting ni. Kalau indoor sejuk juga. Apa yang indoor outdoor, Man? Tak, Jah. Tahun depan nak kahwin dah, Jah. Congrats, Man. Tapi dekat mana? Dekat mana? Itu problem dia. Sebab tak tahu nak buat majlis perkahwinan aku ni dekat indoor ke dekat outdoor. Aku rasa kan, daripada pening-pening ni, orang dekat sini ramai. Okey. So kita boleh tanya pendapat diorang. Diorang prefer wedding diorang indoor ke outdoor? Okey. Dekat situ kita boleh dapat jawapan untuk kau punya wedding. Cantik. Alright, aku dah tak sabar nak kahwin. Jom kita tanya. Okay, hi guys. Hari ni I bersama dengan Hana, Bang Doi and the family. Muhammad Afiq. Syira. Nama saya Tuan Adam Tariq. Awang Habis Syafiq. Untuk setakat ni saya bincang dengan partner saya, kami setuju dengan outdoor, tapi tak tolak dengan kemungkinan indoor lah. Faham? Sebab setakat ni dua-dua suka nature. Macam suasana sekarang kat taman gini, dengan lighting yang natural. So, antara indoor atau outdoor tak kisah, janji venue cantik kan? Janji venue cantik. Okay. So bang, kenapa abang pilih outdoor? Kenapa abang tak go to indoor sangat bang? So, yang macam outdoor, kita lebih selesa tau nak ambil gambar kat mana-mana. Kalau macam indoor kita dah macam kena duduk atas pelamin je, kita kena duduk kat meja makan je. Jadi macam pilihan tu tak luas sangat. Faham. Kalau outdoor ni kita boleh pergi duduk butuh situ, duduk butuh sana kan. Sebab kita pilih outdoor. So senang lah orang tetamu nak gerak sana sini kan. Tak adalah space dia limit. Betul. Okay, tapi kalau outdoor ni abang macam tak risau ke hujan ke ataupun tiba-tiba peluh, makeup cair apa semua? Tu macam mana? Itu kita orang tak kisah. Kita orang just jalankan je gitu. Yang penting kahwin. Yang penting kahwin. Sebenarnya dua-dua tu menarik. Okay. Tapi macam saya prefer outdoor. Okay. Outdoor sebab saja family saya besar. Okay. Jadi bagi saya wedding tu dia macam gathering family. Betul. So the more the merrier kan. Yes. So outdoor tu macam lagi better lah bagi saya. Lagi seronok. Nak ajak ramai pun tak rasa risau. Betul. Kan? Tak adalah makcik ni kecil hati. Kenapa? Korang tak ajak aku pergi majlis. Kan? Okay, waktu abang punya majlis dulu, abang buat indoor ke abang buat outdoor? Buat indoor. Indoor. Kenapa abang buat indoor? Kenapa tak buat outdoor? Outdoor sometimes nak juga. Ini daripada adat family. Family yang request dia nak indoor kan. Yelah. So kita ikut kemauan family lah. Kalau family nak memang kena ikut lah. Yes. So, kita tapi nak kalau dah lepas wedding, boleh lah nak photo booth ke apa dekat luar outdoor boleh lah. Indoor. Indoor? Oh, okay. Apa sebabnya? Sebab family ramai anak buah kecil. So macam so outdoor tu macam bahaya dan panas untuk diorang. Faham. Dengan orang-orang tua lagi kan? Faham. Kalau macam saya lebih prefer outdoor lah. Apa abang pilih outdoor? Sebab saya suka outdoor ni sebab dari segi lighting and then view background apa semua pun saya suka lah. First, kena bincang dengan partner. Sama ada indoor, outdoor itu terserah kepada mereka lah mana yang lagi selesa. Yang kedua, ikut bajet. Jangan bajet. sampai nak buat loan apa bagai nak kahwin tu tak patut lah. Yang penting yang wajib je kita buat. Yang tak wajib tu tak apa, kita buat lain kali. Untuk venue, ambil yang simple-simple, dekor pun simple. Tak payah nak macam ikut FOMO zaman sekarang. Bulan berapa nak kahwin lah. Okay, tengok dulu lah. Fokus semua kan. Lepas tu macam saya orang Pantai Timur. Okay. So of course lah kita kena avoid bulan-bulan yang hujan. Betul. Okay, lagi ada? Lain-lain tu berserahlah kepada betul. Tip saya lah pada semua yang nak berkahwin, ikutlah kemampuan. InsyaAllah semua akan dipermudahkan. InsyaAllah. Cantik. Yang penting kita niat kita bang kan. So kita dah dengar pendapat-pendapat orang ramai. So dorang kebanyakannya pilih outdoor yang I dengar. Betul. So tapi macam I pilih indoor sebenarnya. Oh, iya ke? Kenapa? Yang I tak kisah mana-mana pun. Yang paling penting parking banyak. Oh, parking. Betul lah. Memang ramai orang komplain parking tak cukup. Kalau you pula macam mana? Okey, kalau macam I memang kalau boleh nak outdoor. Tapi memandangkan cuaca pun betul juga. Kadang-kadang kalau panas sangat susah, hujan pun susah. Jadi memandangkan diorang kata tadi apa? Kalau boleh tengok dulu
date tu. Musim tu macam mana? Hujan ke, panas ke? At least perancangan kena betul. Betul. So sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. See you guys on the next video. Bye-bye. Bye.